guys, aiskrim Malaysia tingkat 16. 31. Dia beli berapa ni? Dia beli 5. Tinggallah 16. Okey. Abah dah ada kak tu beli lagi. Mana? Mama bawa berapa? 28 lah. Kita bodoh. Okey. Mungkin insya-Allah kita jual sini sikit je sikit. Mungkin kita akan beli baru guys. Nanti kita sambung. Nanti kita sambung ya guys. Okay guys, aiskrim sekarang tinggal 37 je guys. Kita masih kat sini lagi kat flat kita orang. Ni kalau kita pergi Setanggi, pergi Setanggi boleh mati, insya-Allah akan habis. Kita orang barat habis, sebab habis itu pun memang dah tak ada aiskrim. Memang kalau beli lagi sekali, beli satu 3 kotak memang habis lah. So esok kita orang tak jual lah. Nampaknya kalau tak habis kena jual lagi, kita orang semua matilah aku. Dengar sini dah belum habis lagi aku. Tak tahulah mak kita orang buat apa. Timur ke tapi habis itu tak tahu lagi tak lagi. Ada ketupat ada rendang. Kat sini je sekarang dah pukul 3.29. Kita orang akan satu rumah ni ready. Blok E 1, blok F 1 ke. Tapi 2 lah 2. Imo dengan Lia kan. Lepas tu belok Hash. So tengoklah sana nanti lah. Kalau tak ni aku rasa tak pergi kot. Tak tahu lah nak pergi ke tak pergi. Sebab kalau pergi minggu ni, takut minggu depan tak beli pula. Okay, nanti kita orang buta banyak. Nak pergi cuci ni. Dan so kan diorang tengah naik. Ibu naik sini macam biasa. Flat dia ni, Ija ada di sana. Flat sana tu ada tangga je kat sana. Gatal kaki aku ni. Lalat dia menggigil betul aku. Tahu ada saya skip kat sini lah. Datang sini. Motor dia macam lah. Cermin dia macam cermin mahal. Tengok. Nampak tak? Cermin dia cermin mahal.